Daripada apa makan kek berry tu, baik kau makan dark chocolate. Dark chocolate yang 80% kakao. Kenapa? Aku cakap bersebab. Memanglah pahit, tapi bila hang tengok manfaat kesihatan dia, ada meta-analysis. Bagus gila untuk tekanan darah dark chocolate ni. Try bayangkan, dia dapat bantu rendahkan bacaan tekanan darah. Bacaan atas sebanyak 2.5 mm merkuri. Bacaan bawah 1.6 mm merkuri. Maksudnya, dark chocolate elok untuk tekanan darah. Secara saintifiknya, aku explain secara detail. Kenapa? Dalam kakao ni ada catechin, epicatechin, ada flavonols. Semua benda ini bila kau makan masuk dalam darah, dia travel dalam darah, apa dia buat pada dinding salur darah? Akan menyebabkan lagi lebar salur darah. Lagi lebar salur darah, lagi lebar diameter salur darah, maksudnya tekanan darah akan lower a bit. Macam itulah dark chocolate bantu untuk rendahkan sedikit tekanan blood pressure. Kira baguslah daripada kau makan Cadbury yang tinggi skim milk, tinggi dengan gula, lactose, lepas tu preservative. Baik kau makan dark chocolate yang ada benefit untuk blood pressure. Tak gitu. Dan ada kajian seterusnya, dark chocolate boleh manipulate mood. Mood tu apa? Kau perasan tak bila kau makan dark chocolate, secara tidak langsung kau rasa happy tu macam membuak-buak. Kenapa? Sebab ada reason. Ada reason dia. Dark chocolate dapat stimulate endorphin dalam otak kita. Endorphin tu apa? Endorphin is the natural painkiller and also happy hormone. Kalau kau sakit, contohlah kan, kau ada sengai-sengai badan, sakit-sakit badan. Kalau kau makan coklat, secara tidak langsung ada painkiller, kesan painkiller pada sakit tu. Kurang rasa sakit secara tak langsung. Yang ni kita panggil endorfin. Tu manfaat endorfin sebenarnya. Tambah pula, endorfin ni memang ada kajian daripada dark chocolate membantu kurangkan risiko depression. Depression kurang. Try bayangkan, dark chocolate, benda yang kita boleh makan macam ubat tu. Tu kebaikan dark chocolate. Dan ada lagi study yang tak berapa nak kuat yang mengatakan dark chocolate bila kita makan kerap dapat bantu untuk kolesterol LDL, kurangkan kolesterol. Tapi dia tak kuat. Dia tak solid evidence, tetapi ada potensi untuk bantu kolesterol LDL. Dan yang paling best untuk korang yang nak jaga badan ni, ada kajian tapi dia tak strong study. Dia mengatakan dark chocolate bantu untuk fat oxidation. Fat oxidation tu maksudnya pembakaran lemak. Daripada lemak yang kita panggil triglyceride daripada badan, dia akan bakar menjadi tenaga. Itu kita panggil fat oxidation. Coklat tu buat. Tu yang best. Ingat, dark chocolate bukan Cadbury. Dark chocolate yang pahit tu 80% koko. Jangan ambil 70%, jangan ambil 50%. Lagi tinggi koko, lagi bagus. Yang itulah yang kita nak sebenarnya. So, famous gila weh. Shot gold black turmeric. Bukan sekadar black turmeric saja. Black turmeric memang tinggi anti radang. Ada habatus sauda yang juga anti radang pada pernafasan. Ada Arabic gum yang prebiotik untuk kesihatan usus. Ada juga madu antioksidan. Dia juga antimicrobial. Yang itulah natural antioksidan ataupun natural antibiotik yang Allah Ta'ala jadikan ada dalam madu. Semua ni kita rumuskan ataupun formulir dalam satu sachet. Sebab tu lah atlet sekarang ni, ini hot selling tau untuk atlet. Sebab dia bantu untuk muscle recovery. So at least kalau korang pergi bersukan, korang running, korang buat high intensity workout, kuranglah DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Yang sengai-sengai badan, yang tak pernah bersenam, tiba-tiba rajin bersenam, sakit badan, sakit otot. Itulah muscle soreness. Otot koyak. Nak kurangkan rasa sakit tu. Nak improve, kita panggil muscle recovery. Sachet black turmeric.